doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tak ada masuk ke? Belum lagi. Kak Ti pun ada masalah dengan handphone dia, tak dapat nak masuk. Jadi Su pun tak ada contact number Ustaz ni. Ustaz nak contact pun tak ni, tak apa. Kita tunggulah sekejap lagi Datuk pun ada tu Datuk masih bersiaran daripada Jepun rasanya. Assalamualaikum Datuk. Okey, tak apa. Okey. Apa pun Alhamdulillah daripada kisah Waalaikumsalam. Saya kena tukar handphone saya ni slow sikit. Oh ya ke? Okey. Tapi bolehlah nak kongsikan kami sekarang dekat datang jalan sekejap dekat apa ni? Dekat Hokkaido. So sekarang sedang apa ni? Tahu oleh time saya ubah saya punya setting ya. Tak apalah, nanti kejap lagi saya contact balik. Saya masuk balik. Okey. Terima kasih Datuk. Okey, daripada sementara menunggu Ustaz, Su ceritakan ataupun Su just kongsikanlah apa yang telah Su dengar kisah tentang Nabi Musa yang mana yang berkaitan dengan ayat 83 hingga 87 ni lah Nabi Musa semasa dia dia membawa kaum dia untuk melintas untuk melarikan diri daripada Firaun tu, kaum dia yang mana mereka semua tu berusaha untuk macam dunia tu tak boleh ditinggalkan. Jadi mereka bawa segala harta-harta yang mereka dapat. Ada yang mereka pinjam daripada majikan mereka ataupun ada yang mereka miliki, emas-emas semua tu kan. So mereka ni sebenarnya kaum Bani Israel ni, kaum yang mana mereka sebenarnya di zaman Firaun tu, mereka bukan orang yang kira dipandang tinggi sebenarnya. Mereka adalah kaum pekerja. Maknanya nak kata hamba pun mungkin jugalah mungkin juga kaum hamba, kira macam kaum yang kira direndahkan lah di zaman Firaun, dan mereka bekerja dengan dengan kaum Kipti kalau tak silap. Betul kan Su kalau salah yang mana mereka sebelum mereka menyertai Nabi Musa untuk melarikan diri itu, mereka berusaha untuk meminjam dan sebagainya dengan harapan dengan harta yang mereka bawa tu akan membantu mereka untuk membina kehidupan yang lebih baik lah. Jadi dalam perjalanan untuk menyeberang lautan yang dibelah oleh Nabi Musa dengan izin Allah, mereka melakukan perjalanan tu menjadi lambat. Sebab banyak sangat kan harta-harta yang nak dibawa dengan beratnya, dengan beban daripada yang mereka bawa tu menjadi lambat. Jadi mereka bertanya kepada Nabi Musa macam apa perlu mereka lakukan. Jadi Nabi Musa berkata, tinggalkan sahaja emas-emas ataupun perhiasan-perhiasan ataupun harta-harta yang mereka bawa tu. Tinggalkan sahaja. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka tinggalkan di sepanjang perjalanan di dalam laut lah sebenarnya. Jadi kalau katakan dengan meninggalkan sebahagian daripada harta itu, perjalanan mereka menjadi cepat sebab orang kaum-kaum ataupun askar-askar Firaun ni sedang menunggu di belakang, dan mereka tidak dapat dengan berjalan kaki saja. Mungkin ada yang berkenderaan tu, Allahu alam lah. Tapi askar-askar ataupun tentera-tentera Firaun ni mengejar mereka dengan berkuda. So melambatkan lagi. So daripada itulah mereka meninggalkan harta-harta yang telah dibawa tu, dan semasa mereka meninggalkan harta tu, sebenarnya Samiri adalah orang yang berada di belakang. Samiri ni bukan kaum Bani Israel, tapi menyertai Nabi Musa. Kononnya dia tu adalah macam pengikut Nabi Musa jugalah. Tapi kaum Kipti kan, betul kan saya
Saya rasa macam tak betul je. Betul ke Cikgu Nik? Saya tak berapa ingat activity kalau tak silap. Okey, Ustaz jadi ada dah tu. Ustaz dah dah ada. ada. Dah ada dah. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Ustaz dah ada. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Dah bersedia ke dengan perkongsian kita hari ini? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sedia. Okey, kalau macam tu Kak Su serahkan terus pada Ustaz. Kita dah baca tadi ayat 83 hingga 87 dan ini sebahagian daripada kisah Nabi Musa. So Kak Su serahkan teruslah kepada Ustaz untuk perkongsian tadabbur kita hari ini, yang apa yang kita boleh dapat daripada ayat yang kita baca ini. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat semua. Terima kasih juga pada Kak Su sebagai pengerusi majlis pada malam pagi ini, dan terima kasih buat semua yang hadir. Mohon maaf saya ada sedikit kelewatan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan tadabbur pada muka surat 317, ayat surah Toha 83 sehingga 87, betul Okey. Saya nak mengimbau dahulu sebelum kita buat perkongsian berkaitan dengan ayat 83 hingga 86. 87. 83 hingga 87. Jadi saya nak bawa semua kita pergi kepada sebelum ayat itu lagi, sebab ayat ini dia ada, kita panggil kombinasi dengan ayat yang sebelum lagi, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok pada muka surat 315 ataupun pada ayat yang ke-57. Ayat ke-57. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ayat yang ke-57, kalau tengok pada terjemahan, berkata Fir'aun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, wahai Musa? Ini kalau kita tengok pada ayat 57 hingga 69, mungkinlah 57 hingga 69 adalah babak dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun, dan di sana akan berlakunya kita panggil dialog di antara Nabi Musa dengan Fir'aun, dan Fir'aun buat satu gelanggang di antara ahli-ahli sihirnya untuk tengok siapa yang kuat, yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita faham daripada penceritaan ini, iaitu Nabi Musa AS telah berhadapan dengan para ahli sihir Fir'aun, yang mana babak cerita tersebut ada pada di antara ayat 57 hingga 69, iaitu perlawanan lah bahasa kita, perlawanan di antara ular Nabi Musa dengan ular ahli sihir. Namun takdir Allah Ta'ala, inilah yang mengatakan mukjizat melebihi ataupun mencari adat pada akal manusia, yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ular yang Nabi Musa bawa tu daripada tungkat menjadi ular, yang mana ular tersebut benar-benar ular dan mengalahkan ular-ular ahli sihir. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita tengok pada ayat nombor 70, ini kita panggil perjalanan lah, kronologi sebelum kita masuk kepada ayat 83. Ayat 70 adalah bukti kepada kita, orang yang berada di akhir zaman, walaupun sejahat-jahat manusia, tetapi apabila Allah telah memberi hidayah kepada mereka, bukan seorang, bahkan kebanyakan majoriti ahli sihir telah bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin penting di sini, dalam ayat 70 ni mengatakan kepada kita, kita tidak boleh menghukum seseorang. Ya benar, dia mempunyai dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin bergunung, tetapi apabila Allah telah memberi hidayah kepada mereka, orang yang berdosa ni, maka mereka diberi
kedudukan yang terbaik untuk mereka. Sebab itu pesanan diri saya untuk diri saya sendiri dan yang mendengar pada pagi ini, jangan kita berada di zon selesa. Ya betul kita dah berada dalam Allah panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, telah diberi pakaian takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada masa yang sama, apabila kita sudah ada pakaian takwa, kita tidak boleh pandang seseorang yang berlaku buat dosa. Tidak ada jalan untuk keluar untuk mereka. Tetapi ingatlah pada ayat 70, ahli sihir, mereka berguluman dengan dosa, tetapi akhir penghujung mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus pada ayat yang ke 77 hingga 79, cuba tengok muka surat 317, di mana ini babak cerita iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam membawa kaumnya Bani Israel untuk lari daripada kekejaman Firaun, sehinggalah sampai satu tahap iaitu dekat dengan laut, dan Allah telah berfirman ataupun telah memberitahu kepada kita bahawasanya berlaku pembelahan laut. Di sinilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dekat dengan laut ada dua cerita, iaitu cerita mencapai kemenangan dan cerita pengakhiran, yang mana cerita mencapai kemenangan bagi pihak Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Manakala cerita pengakhiran iaitu kepada hamba yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ayat 77 hingga 79. Ini bukti kepada kita Firaun akan ditenggelamkan dan ditergelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada cakapan Firaun dekat-dekat dengan akhir hayatnya. Boleh kita lihat pada muka surat 219. Ini ada pengkaitan dengan surah Yunus. Cuba kita lihat sekejap. Muka surat 219. Pada surah Yunus ayat yang ke 90. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila kita membaca cerita Nabi Allah Musa, Firaun, pada surah Taha tadi, pada perjalanan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, rupanya pada surah Yunus Allah telah memberitahu kepada kita, kalau kamu di dalam di nyawa halkum, kamu kena ingat dekat dengan cerita Firaun, yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, peluang sebelum ini terbuka luas padanya. Tetapi apabila dekat dengan akhir penghujung, masa tu baru nak bertaubat, ya Allah, tidak ada. Maka waktu time ni Firaun pada ayat 90, dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana? Apabila laut dah dicantumkan semula. Alhamdulillah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya telah berjaya pergi kepada seberang, tetapi Firaun dan bala tenteranya berada di satu titik poin yang menghancurkan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila laut bercantum dan semua bala tentera Firaun yang megah dengan kekuatan mereka tergelam, dan Allah bagi sedikit masa kepada Firaun merasa sengsaranya dalam keadaan kita panggil sakratul maut, dan dia Firaun sempat nak mengucap. Cuba kita tengok pada ayat 90 pada muka surat 219. Apa yang boleh kita faham? Maksudnya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Sini seperti mana dalam surah Taha ada dua cerita melintasi laut. Pertama mencapai kejayaan di pihak Nabi Musa AS,
Dan bagi Firaun itulah titik terakhir pada mereka. Lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tenteranya kerana hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia. Inilah bukti kepada kita. Ya, Firaun dengan semegah-megah dia, dengan kehebatan, bahkan dia pernah bercakap dialah Tuhan. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu semua kekuatannya pada waktu sakratul maut Firaun sudah tidak ada. Maka barulah dia sedar bahawasanya tidak ada kekuatan lain melainkan kekuatan yang ada pada Tuhan Nabi Musa, Tuhan Bani Israel dan Tuhan kita semua, Tuhan sekalian alam. Maka dia terlancarlah pada lidah dia hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tetapi ini sebagai peringatan kepada kita. Cerita ni kalau kamu nak tunggu saat akhir baru, contoh biasanya orang muda macam pernah saya pergi mana-mana tempat, ada yang berkata, bagi tahu, Ustaz, kami muda lagi. Ustaz, kami muda, tunggu tua dulu baru nak bertaubat. Jangan. Kita bimbang, takut-takut akan jadi macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ayat 91, ini jawapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sekarang? Al-ana. Baru kamu percaya padahal sesungguhnya kamu telah derhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang yang berbuat kerosakan. Jadi, Firaun terlepas peluang untuk bertaubat. Maka apa objektif, apa pengajaran kita nak dapat semasa umur kita ada? Berbaki ni, perbanyakkan taubat. Semoga Allah ampunkan segala dosa kita, dosa keluarga kita dan seluruh muslimi dan muslimat. Ibu dan bapa semua, barulah kita nak masuk kepada selepas itu kita cuba tengok pada ayat 80 hingga 82. Ini selepas cerita Firaun ditenggelamkan pada muka surat 317. Kita berbalik semula pada surah Taha pada muka surat 317 ayat 80 hingga 82. Allah mengingatkan kepada Bani Israel dan kita yang membaca, apabila Allah telah memberi keselamatan, kamu kena ingat jasa Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipertemukan antaranya Nabi Adam, Nabi Isa dan Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Semua ini mereka diuji. Nah, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada ayat 80, 81 dan 82, Allah mengingatkan kepada Bani Israel terutamanya dan kita yang membaca, setiap nikmat yang Allah beri kepada kamu, kamu kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam surah Al-Mulk pada ayat yang ke-23, tak silap saya pada hujung, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit manusia bersyukur. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harapannya kita berada di dalam kelompok golongan yang sentiasa bersyukur apa-apa nikmat. Kadang-kadang kita diuji pun kena rasa syukur. Nah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Allah nak ketengahkan di sini antaranya pada ayat 80, 81, 82, selepas Allah telah menyelamatkan Bani Israel, selepas Allah menyelamatkan Bani Israel daripada cengkaman, daripada menjadi hamba abdi kepada Firaun, Allah mengingatkan kepada mereka bahawasanya apabila Allah telah beri keselamatan, kamu kena pilih jalan yang terbaik. Pada ayat 81, makanlah di antara rezeki yang baik pertama yang telah kami berikan kepada kamu. Pemakanan, apabila kita tersilap langkah, boleh menyebabkan hati kita menjadi hitam. Sebab itu, kalau kita tengok pada peristiwa Isra' dan Mi'raj,
sebelum kita nak pergi bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah bagi hint kepada kita dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan endik kemuncaknya, akan dapat satu orang panggil anugerah terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui orang panggil istilahnya solat. Tetapi sebelum peristiwa-peristiwa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu lalui check point, dan di sana Nabi Muhammad ada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka sebelum dua peristiwa tersebut, Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad telah dibawa oleh malaikat, dua malaikat, dekat dengan satu tempat yang berada di kawasan uh, Mekah, ataupun kita panggil Masjidil Haram. Apa yang dibuang dahulu, dibersihkan dahulu, iaitu hati. Dan fahamlah kepada kita bahawasanya sebelum kita nak solat, nak orang panggil menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi lah dalam waktu solat, bahagian hati mesti kita kena cantikkan terlebih dahulu. Dan kalau boleh, ya kita banyak panggil gangguan apabila masuk dalam solat, itulah kita akan jumpa anak kunci, di situlah kita ingat makanan kita macam-macam. Maka isyarat di sini bahawasanya sebelum kita nak solat, pastikan di dalam hati kita, kita kena sedaya mungkin untuk bersihkan supaya kita ada fokus di dalam solat, ataupun istilahnya khusyuk. Maka seterusnya pada ayat 81, Allah memperingatkan kepada kita dan Bani Israel yang pada ketika itu, janganlah melampaui batas padanya, iaitu berkaitan dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah ia. Jadi Allah telah beri peringatan, dan tidak salah apabila Bani Israel dan kita, kalau kita buat sesuatu, Allah tidak menzalimi apabila Allah telah beri kita panggil hukuman kepada kita, sebab Allah telah buat dah peraturan dan beritahu dah pada kita. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun ada penegasan di sana, kalau kamu buat benda ni, kamu akan dihukum begini-begini. Tapi rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 82, cuba tengok. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Kita faham cerita yang mana ahli sihir, mereka ada buat kesilapan, tetapi itulah cerita yang boleh menjadi pengajaran kepada kita. Kalau sebesar mana pun dosa kamu, pasti Allah Maha Pengampun. Dan ini kita kena ingat, kita sendiri seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tak terlepas daripada buat kesilapan. Mungkin saya, tuan-tuan, ibu dan semua, pada pagi ni pun ada buat dosa. Mungkin dosa tu kita tak sedar, tercakap kasar kepada anak-anak ataupun isteri, dan kita sebenarnya tak nak benda itu berlaku, tetapi terbelaku. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu Adam khata'un wa khairu khata'un tawwabun. Setiap anak Adam ataupun anak cucu Nabi Adam, italah antaranya, pasti melakukan dosa. Dan yang terbaik orang yang melakukan dosa adalah taubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maha Pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam cerita-cerita yang ada kisah-kisah berkaitan manusia yang ada buat dosa, tetapi di sebalik mereka buat dosa, mereka diberi ampun apabila mereka benar-benar bertaubat. Contoh, pada cerita Bani Israel, yang mana kalau kita tengok, nak jadinya istilah Bani Israel adalah daripada anak cucu Nabi Allah Yaqub.
Dan biasanya kalau kita tengok pada surah Yusuf, keturunan ataupun adik-beradik Nabi Yusuf, kita kebanyakannya meletakkan adik-beradik Nabi Yusuf apabila mereka telah bersepakat untuk melemparkan buat kejahatan kepada Nabi Yusuf, mereka dan kita menghukum dan kita membaca sirah mereka dalam keadaan orang yang kejam, orang yang kita panggil tidak ada dah jalan penyelesaian bagi mereka. Mereka ni jahat. Itu memori kita. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji dalam surah Yusuf, adik-beradik Nabi Allah Yusuf diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka bertaubat dan mohon maaf. Nah, begitu juga Zulaikha yang mana ada buat orang panggil menggoda Nabi Yusuf pun dalam sirah, dalam tafsir mengatakan dia diberi ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah bertaubat pada Allah Taala. Begitu juga kita tengok ahli sihir yang pada muka surat lepas tadi. Maka masuklah kita pada ayat 83 hingga 87. Kita tengok pada ayat 83. Setelah babak cerita yang dilalui, fasa-fasa yang dilalui oleh Bani Israel, mereka terselamat dah sekarang ni. Pada ayat 83 mereka dah selamat dah. Maksudnya mereka dah ada, tidak dah diganggu oleh satu kuasa yang zaman dahulu, Firaun. Tetapi pada ayat 83 mereka dah ada penempatan yang baik. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mengapa kita baca pada ayat 83 dulu? Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Ini adalah kalau lihat pada tafsir merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada satu tempat yang disebut dengan Butur Saidat, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah salah satu checkpoint Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Dan salah satunya Nabi Muhammad akan singgah pada tempat yang bernama Tur Saina ataupun kita istilahnya Tur Sina. Tempat inilah yang Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Musa lah antaranya nabi dan rasul yang boleh bertutur dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Nah, okey. Seterusnya kita tengok pada ayat yang ke-84. Berkata Musa. Kita ambil sedikit pembelajaran berkaitan dengan tata bahasa Arab. Kalau kita merujuk pada perkataan qala, itu adalah mewakili kepada percakapannya perkara seseorang lelaki yang telah berkata. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, qala merujuk seseorang lelaki yang telah berkata. Dan kalau Allah berfirman juga menggunakan perkataan tersebut. Qala Allah. Jadi kalau kita tengok pada posisi ayat, kalau di situ Allah berfirman, kita tidaklah kata Allah itu lelaki. Nah, kita beritahu Allah berfirman. Tetapi kalau manusia lain, qala telah berkata seorang lelaki. Maka di sini merujuk kepada yang berkata itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar supaya engkau redha kepadaku. Ya Nabi Musa alaihissalam ketika nak pergi kepada Tur Saina, Nabi Musa agak panggil diberi peluang iaitu untuk menghabiskan 30 hari atau menambahkan mencukupkan selama 40 hari. Maka Nabi Musa alaihissalam telah menggenapkan ataupun mencukupkan dengan angka 40 hari 40 malam. Okey, cuba kita tengok pada ayat yang ke-85. Allah berfirman. Di sini
Kalau kita tengok pada ayat 85, qala, ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Ini berkaitan dengan cerita penyembahan anak lembu dalam surah Al-Baqarah ada diterangkan. Dan anak lembu yang cerita dalam surah Al-Baqarah bukanlah cerita yang menyebabkan nama anak lembu itu sebagai nama kepada nama Al-Baqarah. Anak lembu disebut dengan Ijlun, anak lembu. Dan Nabi Musa apabila dia naik bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Saina, penggantinya adalah Nabi Allah Harun. Masa dalam pergantian Nabi Allah Harun, Nabi Harun dalam wataknya tidaklah kita panggil bahasa Kelantan sebengis ataupun segarang Nabi Musa alaihissalam. Tapi walaupun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipertemukan ketika Isra Mi'raj dengan Nabi Allah Harun adalah antaranya alim ulama bagi tahu kerana sikap sabarnya dalam menempuhi kerenah pelbagai macam kerenah Bani Israel. Begitu jugalah kita apabila kita melihat dalam konteks pertemuan Nabi Allah Muhammad dalam Isra Mi'raj dan lebih-lebih lagi kita membaca sirah ini, kita perlu ambil sikap-sikap yang terbaik yang telah ditunjukkan oleh Nabi-Nabi supaya ya memang kita tidak boleh nak sama. Kita ni nak 100% nak jadi Nabi, tidak. Paling tidak kita nak ikut, itulah jalan yang terbaik yang perlu kita ikut sebab kita akan melalui fasa-fasa ujian yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, lebih-lebih lagi keadaan zaman sekarang. Ya, kalau tengok pada posisi anak-anak, ya Allah, gadget memang kita tak boleh nak ketepikan. Memang dalam kehidupan mesti ada gadget dan macam mana kita nak kawal benda ni. Maka ini kena kesabaran. Kita tidak boleh nak kita panggil terus menghukum. Macam mana ini kena ada kita panggil cara yang terbaik. Mungkin kita kena susuli. Begitu juga dalam keadaan, ya benar, dalam kehidupan kita tidak boleh lari daripada ujian. Seperti mana dalam surah Al-Mulk pada ayat nombor 2, Allah mengingatkan kita, ujian yang Allah bagi pada kamu itu untuk apa sebenarnya? Pada ayat nombor 2, kalau kita sedar, setiap mana ujian yang ditimpa kepada kita, yang diberi kepada kita, seperti mana Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun diberi ujian dengan karenah Bani Israel, tapi mereka tetap sabar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memuji Nabi Musa alaihissalam dalam menempuhi kerenah dan sabarnya Nabi Allah Musa. Ini boleh memberi motivasi kepada kita dalam kita menempuhi ujian. Kamu kena sabar. Sabar lagu mana? Sabarlah pada Allah dengan mengharap redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada surah Al-Mulk ayat nombor 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayah, dan kehidupan. Dua perkara besar di atas tubuh badan kita. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji di antara kamu ayyukum ahsanu amala, yang mana terbaik amalannya. Jadi benar, ibu dan abang semua, tuan-tuan yang saya hormati, mempunyai ujian tersendiri. Dalam plot cerita drama tuan-tuan, ibu dan abang semua, dan plot cerita saya, mungkin kita berbeza plot ceritanya, tapi drama itu kita lah dipanggil watak utama. Dalam cerita saya lah watak utama cerita saya. Tuan-tuan, ibu dan abang semua sama juga. Namun kita akan ada watak-watak sampingan yang mana kemungkinan watak sampingan itu akan menguji tahap keimanan kita. Dan di sanalah
kita nak cari poin ahsanu amala. Maka berbalik pada cerita Nabi Allah Musa alaihi salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ayat 85, Allah memberitahu, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan. Maksud ditinggalkan di sini adalah Nabi Allah Musa alaihissalam pergi bermunajat di Bukit Tur Saina. Kalau boleh tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad ada 5 checkpoint. Ada 5 checkpoint bermula selepas pergi kepada selepas menaiki Buraq daripada Masjidil Haram. Tempat pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan singgah di Madinah, ataupun dahulu dipanggil nama Yathrib. Dan seterusnya, maka di sana akan ada tempat yang dipanggil Tur Saina. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apabila ataupun masa Nabi Allah Musa alaihi salam bermunajat, Bani Israel yang mana diumpan oleh Musa Samiri, mereka telah mengumpulkan sejumlah emas untuk menjadikan kita panggil anak lembu, patung anak lembu. Apabila digoda oleh Samiri, maka mereka pun sesat dan telah menukar keimanan mereka kepada menyembah kepada patung berhala. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tengok pada ayat 86. Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah. Ya, benar, beberapa kali telah dididik, tetapi tidak dengar juga. Inilah menunjuk kepada kita sifat Nabi-Nabi, dia ada sifat manusia. Dia ada marah, dia ada sedih. Ya, sifat manusia itu orang panggil tidak boleh dinafikan. Dan Nabi adalah harus bersifat dengan sifat manusia. Dan di sini kita faham, kita kena tahu bahawa sifat wajib bagi Nabi apa? Sifat mustahil bagi Nabi apa? Ini adalah dalam fardu ain. Nah, sifat harus bagi Nabi apa? Maka antara sifat yang harus bagi Nabi, yang minta maaf saya bagi tahu, itu di antara boleh kita ambil pengajaran. Nabi Musa sedih, Nabi Musa marah, itu ada sifatnya sebagai sifat kemanusiaan. Maka kita, apa yang kita boleh pelajari di sini, bagaimana kita panggil ilmu fardu ain kita. Di sini menyatakan bahawa itu sifat harus bagi Nabi. Bagaimana pula sifat wajib bagi Nabi. Dan lawan bagi sifat wajib, jadi sifat yang mustahil bagi Nabi. Benda ni kita kena tahu. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita contohlah, bukan saya nak menakutkan. Apabila kita tak ambil cakna berkaitan dengan kewajipan fardu ain tadi kita, bahaya, sangat membahaya. Dah. Okey. Seterusnya, berkata Musa dalam keadaan dia marah dan bersedih hati. Manusia, wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah kita antaranya kita bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad, apabila tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyelamatkan Bani Israel daripada kekejaman cengkaman Firaun. Tapi ada hati dia nak tinggalkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Allah Musa AS.
apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedarlah kepada kita, kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, cara mereka nak bertaubat bukan seperti kita. Mereka bertaubat, tuan-tuan, ibu dan bapa semua, berat kalau dia orang ni. Iaitu mereka, cara taubat mereka adalah taubat kena ambil senjata, yang mana ada pada muka surat dalam surah Al-Baqarah, iaitu boleh saya kita pakai semua, kita lihat cara mereka bertaubat. Sekejap saya cuba tengok pada muka surat. Mari kita tengok sama-sama, sebab kita kena rasa syukur kita berada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara taubat mereka sangat dahsyat. Sebab apa? Allah nak bagi tahu, aku dah beritahu dah kepada kamu, aku dah menyelamatkan kamu, tapi masih lagi kamu murkai, masih lagi kamu menyalahi. Dan di sini apabila kita tengok pada muka surat 8, bagaimana cara mereka bertaubat setelah mereka menyembah anak patung yang dipanggil anak patung, anak lembu yang dibuat daripada emas. Maka Nabi Musa syorkan kepada mereka, kamu kena bertaubat. Dan ada di antara mereka bertaubat, tetapi taubat mereka bukan macam kita. Itu kita kena rasa syukur banyak-banyak. Dan cuba tengok pada muka surat 8. Tengok muka surat 8. Pada ayat yang ke-54. Ni sebab tu kalau kita baca tadabbur Quran, ya Allah, rupanya setiap surah ni dia ada perkaitan. Dia ada yalah, hari ni kita nampak cerita ni, tapi sebenarnya pelbagai cerita lagi ada. Ya Allah, sangat mukjizat betul lah Al-Quran. Dan apabila kita tengok pada ayat yang ke-84, 54, muka surat 8, ayat yang ke-54 surah Al-Baqarah. Bagaimana cara mereka bertaubat. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, minta maaf anak saya sudah. Okey, kita kembali balik. Apabila Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri, kerana kamu telah menjadikan anak lembu al-ijla sembahanmu, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu. Tadi kan cerita dalam surah Taha tu, inilah yang ada pada surah Baqarah. Mereka kena bertaubat. Fatubu, maka bertaubatlah kamu. Cara taubat tu bagaimana? Iaitu menjadikan kamu dan bunuhlah diri kamu. Bunuh diri. Hal itu adalah lebih baik bagi kamu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubat kamu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Allah tidak zalim. Ini menunjuk kepada kita, kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditakdirkan di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita taklah seberat kalau kita buat dosa tinggi, tetapi cara taubat kita tidaklah sampai membunuh diri. Tetapi dalam tafsir menyatakan bahawa mereka bukan bunuh diri mereka sendiri. Mereka masing-masing diberi senjata, dihimpunkan di dalam satu tempat yang dipanggil padang. Maka padang tersebut dilitupi oleh awan. Mereka dalam keadaan gelap, mereka masing-masing, bahasa Kelantan ya, melibas kawan-kawan mereka. Masing-masing libas. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah taubat yang diberatkan kepada mereka. Atas dasar apa? Tak kena budi. Bila tak kena budi, inilah balasan yang perlu kamu buat. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata Allah ni zalim tak? Kita tidak boleh nak kata Allah dalam keadaan zalim, tidak boleh. Sebab Allah telah beri peringatan kepada kita yang kita membaca dan kita panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada Bani Israel. Bila lagi? Iaitu pada, tengok
pada ayat yang ke surah Taha tadi, apabila kamu melakukan kemurkaan Allah melampaui batas, kamu akan dikenakan kebinasaan. Jadi Allah tidak zalim ni. Nah, sebab tu apabila kita membaca surah Al-Baqarah ke ataupun surah mana-mana, dia ada berkaitan pada surah-surah lain. Di antara surah-surah lain itulah sebagai penjelasan kepada kita. Sebab tu kadang-kadang kita, kalau kita baca semata-mata surah Al-Baqarah, kita pasti akan kata, Allah ni zalim dah. Sebab dia kalau taubat kena bunuh. Jadi, sedangkan pada surah Taha, Allah telah beritahu dah. Cerita cerita ni kalau mu tetap juga murka, ini peringatan yang Allah telah bagi pada kita dan orang-orang terdahulu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di sini tidak adalah isu yang mengatakan sampai tahap mengatakan Allah itu zalim. Tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pergi kepada ayat yang ke-87. Mereka berkata, kalau kita belajar dalam tata bahasa Arab, tadi merujuk kepada qala. Qala seorang yang berkata. Bercantinannya lelaki. Kalau qalat ada ta belakang, merujuk kepada perempuan. Tetapi kalau qalu, itu merujuk kepada jumlah yang plural. Iaitu mereka. Qalu telah berkata. Siapa mereka ni? Iaitu Bani Israel. Okay, apa mereka kata? Mereka berkata, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemahuan kami sendiri. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya dan kemudian pula Samiri melemparkannya. Apa yang boleh kita ambil pengajaran di sini? Ya, kadang-kadang kita akan ada orang yang akan sekeliling kita akan menyuruh itu, mengajak ini. Maknanya posisi kita kena ambil jalan tabayyun. Contoh, dalam cerita Bani Israel, mereka diajak oleh Samiri. Mereka pun kata mereka tak nak buat benda tu dan tidak mahu melanggar perjanjian tu. Tetapi diajak oleh Samiri. Maka di sini menunjuk kepada kita, kita ada pilihan. Kita nak jadi yang baik ataupun yang jahat. Maka bila kita ambil peluang, memberi peluang kepada yang posisi jahat, posisi negatif, maka binasalah kita. Maka begitu juga dalam zaman sekarang ni, kita ni pelbagai perkara yang perlu kita tapis. Lebih-lebih lagi dalam media sosial. Nah, ya kita pun tengok di dalam media sosial ni pelbagai maklumat. Maklumat di hujung jari. Maka bagaimana kita nak jadi orang selamat, kita perlu tabayyun. Kita kena tengok satu demi satu. Jangan cepat mudah sebar. Kalau sebar perkara yang tidak pasti ataupun aib seseorang, maka kita nak tarik balik tu sangat susah. Bila dah benda dah disebar. Ialah contoh kita panggil share lah sekarang ni. Share. Bila kita dah share satu berita yang belum pasti benda tu benar atau tidak. Sebab macam contoh dalam cerita Bani Israel, mereka mengatakan bahawa mereka tidak melanggar perjanjianmu dengan kemahuan mereka kami sendiri. Maknanya sebenarnya dia ni tak mahu pun nak buat begitu, tetapi telah diajak, disuruh oleh Musa Samiri. Mereka pun terikut. Jadi sebab tu kita kena ambil perhatian. Ya, kita nak baca Al-Quran, kita nak baca, kita nak amal dan kita nak ambil pengajaran supaya lifestyle kita dalam keadaan siratal mustaqim. Maka jalan-jalan begini, jalanan yang Allah telah tunjuk kepada kita, ini cerita yang perlu kamu kena berwaspada supaya kamu selamat dan kamu tidak menjadi orang yang bahasa kesat mungkin bebal, perkara yang tak cantik. Maka kamu kena fikir perkara itu sebaik-baik mungkin supaya kamu ini tidak terjerumus ke kancah yang membinasakan. Bila kamu tidak buat penelitian, habislah. Nah, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ini antara faktor yang perlu kita tambah ilmu. Di samping kita nak tabayun, benar kita nak tabayun. Apa-apa berita, apa-apa perkara yang kita nak masuk lebih-lebih lagi dalam media sosial, maka semua itu kita panggil mesti kena ada ilmu. Maka kita kena ingat, kehidupan kita dia tidak ada penghujung bagi orang yang mencari ilmu. Tidak ada. Nah, selagi mana umur kita ada, selagi itulah kita mencari ilmu. Dan masa yang berbaki, lebih kurang beberapa minit lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin sekelumit yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan ibu bapa semua. Ya, saya sedar saya pun ada kesilapan. Cuma sekadar itu untuk perkongsian saya pada pagi ini, sekadar yang boleh nak dikongsikan. Dan cerita ni, kalau kita hanya tengok pada posisi pada ayat 83 hingga 87 saja, ia tidak menarik. Kita kena lihat pada posisi atas lagi. Cerita-ceritanya di atas lagi kalau boleh, supaya dia ada, oh sebab apa cerita tu akan ada scene-scene yang menarik untuk kita lihat. Lebih-lebih lagi kita ada lihat pada kombinasi di antara surah-surah yang lain. Dan ia benar, di dalam kita nak menjadi orang yang soleh, inilah antara cerita-cerita yang perlu kita buat kajian. Nah, supaya kehidupan kita, biar pandangan posisi mata kita ni, biar mampak view dia ke arah panggil apa yang telah ditunjuk oleh Al-Quran, As-Sunnah dan para alim ulama. Supaya kita tidak sesat jalan. Nah, dan apabila kita tahu dah, fikir dah, okay, ini jalan yang perlu aku hindarkan. Dia tidak boleh juga kadar itu saja. Maka kita kena ada angkat tangan supaya kita ni bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi kita dengar Nabi Musa AS bermunajat di Tur Saina. Kita perlu juga bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah masa-masa yang sesuai, dan lebih-lebih lagi sekarang kita kata berada di bulan yang diberkati Allah, yang mana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi Rajab. Allah, ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab. Kita dah lepas dah bulan Rajab. Sekejap masa yang berlalu. Dan sekarang ni kita menghadapi bulan Syaban. Dan kita nak minta Allah berkatilah kita semua, kami dalam bulan Syaban. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umur kita dipanjangkan lagi sehingga waballighna Ramadan. Maka sisa-sisa masa yang ada kita pun tak tahu umur kita sampai ke tidak. Maka peluang yang kita ada sekarang ni, kalau boleh perbanyakkan taubat. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa-apa ni. Taubat dengan rasa kita, syukur dengan segala Allah bagi pada kita. Nah, jadi kita akan timbullah sifat, kita panggil sifat yang qanaah, iaitu berpada-pada, sifat yang mencukupi, yang Allah bagi pada kita rasa cukup. Nah, itu satu nikmat yang besar. Nah, dan ibu dan bapa semua, dengan masa yang berbaki, apabila kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pakaian taqwa, kita boleh berzikir. Alhamdulillah, kita boleh berada dalam satu kelompok, yang mana kelompok tersebut, seperti macam contoh pada pagi ni, kita berada di panggil hubungan di antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala dibantu oleh watak-watak lain, sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah, ini antara panggil perkara yang perlu kita syukur pada Allah Taala. Ya, sebelum ni kita ada zaman kegelapan, kita kata. Nah, kita mungkin ada tersilap langkah. Maka kita kena ingat Allah Maha Pengampun. Nah, dan kita kena ada istilahnya doa. Maka doa yang kita boleh ambil daripada Al-Quran pada pagi ini, cuba lihat pada muka surat 50, supaya kita sedar bahawa nikmat ini boleh sahaja Allah ambil. Boleh sahaja Allah beri pada orang lain balik apabila kita tak syukur.
Seperti mana Bani Israel telah diberi nikmat, tapi bila tak syukur, tak rasa benda ni dia panggil sangat berharga, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, binasalah kaum tersebut. Jadi kita mengharapkan kita tidak jadi orang yang qalilan ma tashkurun, orang yang tidak sikit bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka mari kita lihat pada muka surat 50, supaya dalam kita buat aktiviti, dalam kita mengatur susun hidup kita, dalam kita pandang, berbicara berkaitan dengan cara gaya hidup kita, doa mesti direkin atas, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada muka surat 50. Pada ayat yang ke-8 dan 9, ini sangat baik untuk dibuatkan sebagai doa selepas solat. Bahkan ada imam-imam telah menggabungkan doa-doa di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai doa-doa mereka. Nah, ibu dan bapa semua, mari kita tengok pada ayat yang ke-7, yang ke-8 dan ke-9. Kita baca dahulu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta maaf saya terpaksa baca slow-slow supaya kita menghayati. Cuba tengok pada ayat nombor 8. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sebab itulah pada awal tadi saya bagi tahu, sebelum kita nak bermunajat, pergi solat ataupun nak cari bahagian nak duduk di posisi kalamullah ataupun zikrullah, maka hati kita mesti kena jaga, kena sucikan. Sebab hati inilah sebagai orang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, hati inilah raja kepada anggota yang lain. Maksud apa? Setiap anggota kita akan dipengaruhi oleh raja yang mentadbir. Maka itulah perlu kita sangat jaga hati. Jadi molek dan comel dan terbaik apabila kita membaca doa ni. Jadikanlah hati kami, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Sekarang ni alhamdulillah kita boleh baca Al-Quran, boleh zikir, boleh ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengharap dengan doa ni, kita panjat pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tidak pusingkan kita kepada zaman kita gelap dahulu. Dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau. Rahmat ni kita sangat perlu. Bahkan keberkatan, ya Allah turun sebanyak-banyak boleh kepada kita. Kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Ayat nombor 9. Ini doa lagi ni. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan kepadanya. Jadi tuan-tuan, ibu dan bapa semua, hari ini kita masih lagi berada di dunia. Mungkin sekejap lagi ataupun besok ataupun lusa, nama kita dipanggil. Saat itu Allahu Akbar, saya yang bercakap, tuan yang mendengar, sudah tidak ada kita panggil aktiviti dah. Tidak ada aktiviti dah. Apa rancangan kita dah terputus dah. Maka kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya benar, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan manusia, dan hari tersebut kita kata hari yang menjadi hari yang sangat menakutkan bagi mereka yang zalim, mereka yang murka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari inilah
perlu kita panjatkan, kita capai apa-apa yang terbaik dalam kehidupan kita supaya di akhirat nanti lebih-lebih lagi hari dikumpulkan iaitu di pada mahsyar kita selamat. Harap-harapnya kita tidak menjadi orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka rancanglah yang terbaik dan saya doakan pada semua yang mendengar, harapannya kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat dan dapat bertemu buat yang semua ini dapat bertemu di tempat yang bahagia dan dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, ibu dan semua, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Benar, saya tidaklah orang panggil manusia yang sempurna. Jikalau ada tutur kata tersilap bicara, saya susun 10 jari, mohon kemaafan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan saya serah kembali majlis ini kepada Kak Su untuk perjalanan seterusnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian tadabbur hari ini. So daripada kisah tu banyak yang kita dapat sebenarnya kan. So seperti yang Ustaz cakap, sebenarnya kita tak nak rujuk kepada satu kisah yang kira macam satu surah saja. Surah Nabi Musa ni kisah dia banyak sangat dalam Al-Quran dan bermula daripada zaman dia kecil sehinggalah sehinggalah kematiannya, dan semua tu mempunyai pengajaran yang harus kita ambil dalam menjalani kehidupan kita. Dan kadang-kadang daripada kisah Nabi Musa tu kita tahu bahawa banyak benda yang mungkin di luar kawalan dan ianya berlaku dengan keizinan Allah. Cuma kita sebagai hamba perlu berusaha untuk menghindarinya dengan doa-doa, dengan usaha dan sebagainya. Seperti mana kisah yang Nabi Musa dalam ayat yang kita tadabburkan hari ini, dalam sekejap masa, sebenarnya masa Nabi Musa nak pergi dekat bukit Tursina untuk mendapatkan kitab Taurat kan, 40 hari lepas tu dicampur dengan 10 hari. Dalam masa itu saja, sekejap tu je, kaum Bani Israel telah berubah. So itu adalah pengajaran yang kita kena ambil, yang jangan merasa yakin bahawa apa yang ada dalam diri kita, keyakinan kita hari ini tidak boleh berubah. So kita kena sentiasa mohon kepada Allah, jangan dibalik-balikkan hati kita, seperti mana doa yang telah Ustaz kongsikan tadi kan. Mohon kepada Allah supaya jangan memesongkan hati kita daripada laluan yang telah Allah tetapkan. So kalau tak, nanti kita juga yang rugi, insya-Allah. So dalam masa yang masih ada ni, mungkin ada sahabat-sahabat ke yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Cikgu Su, silakan. Bertanya kepada Ustaz, boleh tak jelaskan sedikit sekali lagi ayat 87, saya kurang memahami. Terima kasih. Ayat 87, silakan Ustaz. Ustaz masih ada ke? Kok Ustaz ada urusan lain sekejap ya. Kita tengok. Ada lagi, Ustaz ada lagi. Okey, sekejap saya tutup Quran. Sekejap Okey. Ayat 87, macam mana tu? Sekali lagi boleh ulang soalan? Boleh ulang? Boleh ulang Cikgu Su soalan tu? mohon penjelasan. Untuk ayat 87 dia tak berapa faham lah katanya. Nak penjelasan lebih detail tentang macam mana kita nak tadabburkan ayat tersebut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekadar sekelumit masa yang ada nah. Jadi kita tengok secara ringkas, iaitu pada ayat 87 benar dia ada perincian. Kalau kita tengok pada
daripada perincian daripada alim ulama, lebih-lebih lagi dalam kitab tafsir Ibn Katsir ada perincian yang panjang lebar. Namun dengan masa yang ada, di sini adalah jawapan daripada Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada babak di atas, pada ayat yang ke-86, Nabi Musa dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa kepada kaumnya dan rasa sedih. Dan Nabi Musa bertanya kepada mereka, kamu masih tak percaya, tak sedar lagi ke berkaitan dengan janji-janji Allah yang telah Allah beri kepada kamu, dan sanggup kamu ambil orang panggil jalan yang boleh merosakkan kamu sendiri? Dan mereka berkata, jawapan mereka, kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu. Maksudnya, kami masih ingat janji kami masih ingat. Tetapi dengan kemahuan kami sendiri. Tetapi kami disuruh. Kami terbuat kerana kami disuruh membawa beban dari perhiasan kaum itu. Maksudnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beban-beban dari perhiasan kaum itu secara kita panggil, ambil ayat yang di atas, iaitu berkaitan dengan perhiasan. Ya, betul, kita kenal, kita dengar daripada perbicaraan sebelum ini, iaitu berkaitan dengan nak jadinya anak lembu adalah daripada emas yang dikumpulkan, maka terbentuklah anak lembu. Dan bukan seorang yang buat tu, yang mereka kumpul dan jadikan satu bentuk al-ijlu ataupun al-ijla yang dipanggil anak lembu. Dan anak lembu tersebutlah apabila terjadinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana mereka terperangkap dalam ajakan Musa Samiri. Nah, maka kami telah melemparkannya, dan kemudian pula Samiri melemparkannya. Okey, ayat di sini maksudnya mereka disuruh membawa perhiasan dari emas. Hati-hati orang yang nak overlap. Sekarang ni kita kalau itu tengok dekat dengan bank-bank, sangat teruja orang-orang yang nak mengumpul emas. Mungkinlah overlap ke apa-apa instrumen ataupun apa-apa cara nak mengumpul emas tu boleh, tak ada menjadi masalah. Yang masalahnya, hati-hati kalau apabila emas berada di sini, bukan di sini. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ni boleh memberi pengajaran juga kepada kita di dalam kita nak mengumpul emas, mungkin sebagai aset kita, itu tidak salah. Tetapi jangan letak ia sebagai di sini. Nah. Dan apabila mereka mengumpul emas, dari emas kepunyaan orang-orang Mesir. Sebab tu mereka ayat tadi, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, iaitu daripada kepunyaan orang-orang Mesir dan di antara emas mereka juga. Orang Mesir dan emas mereka. Lalu Samiri dianjurkan agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api. Maksud yang tadi, kami telah melemparkannya. Maksudnya mereka nak buat satu acuan. Nah, mereka lempar di dalam tempat pembakaran emas untuk dibentukkan, dan Musa Samiri pun lemparkan juga. Buat apa lempar tu? Masing-masing ada, kita panggil usaha masing-masing, ada sikit banyak, ada masing-masing ada dalam nak membuat acuan lembu tu, anak lembu tu, yang telah dilemparkan ke dalam api yang telah dinyalakannya dalam suatu lubang untuk dijadikan patung berbentuk anak lembu. Kemudian mereka melemparkannya dan diikuti oleh Samiri. Dan akhirlah As-Samiri mengajak mereka bukan sekadar membentuk anak lembu, bahkan secara ringkasnya menyembah pula anak lembu. Okey.
Mungkin setakat itu dahulu untuk penjelasan sekadar masa yang ada. Okay, Okey, saya terima berbuat. kasih Ustaz atas perkongsian tu. Okey, sebenarnya kisah ni terlalu banyak yang boleh kita kutip pengajarannya, dan apa ni, kisah-kisah ni kaum Bani Israel memang terkenal dengan apa ni dikatakan apa ni cerita-cerita yang dikumpulkan. So antaranya kisah Nabi Musa ni jugalah. So apa yang pernah saya dengar ya Ustaz ya, membetulkan saya juga kalau Kak Su salah. Bila mereka membawa barang tu, barang-barang kemas tu berat, jadi mereka disuruh untuk membuang. So Samiri tu berada di belakang dan dia mengambil secara senyap mengumpulkan barang-barang tu dan kemudian dileburkan. Tapi yang dilemparkan ke dalam semasa dileburkan tu juga termasuklah tanah yang dipijak oleh apa ni malaikat Jibril, yang mana malaikat mengiringi Nabi Musa semasa dalam proses perpindahan tu, dan dengan disebabkan oleh lemparan Samiri memasukkan tanah yang dipijak oleh kuda Jibril tu, dia menghasilkan satu bunyi. Itu yang dikatakanlah, yang pernah Kak Su baca ya Ustaz dan sahabat-sahabat. Kalau katakan salah minta dibetulkan, sebab daripada yang dikisahkan tu, setiap kali Samiri sebenarnya dia memerhatikan ada satu lelaki yang mana menunggang kuda bersama dengan Nabi Musa, dan kudanya tu setiap kali dia berpijak di tanah, dia akan tumbuh satu akir rumput. Jadi Samiri merasakan ianya satu keajaiban dan tahu dalam hatinya bahawa ini bukanlah orang biasa. Dan hasil daripada yang dia kutip hasil pijakan tu, itulah yang digunakan untuk 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 menghasilkan patung anak lembu emas yang digabungkan ataupun dimasukkan dengan tanah-tanah yang dipijak tu. Itu yang Kak Su pernah dengar lah sebenarnya. So itu adalah antara kisah Samiri dengan Nabi Musa, yang mana pengajarannya ialah harta dunia tu memang susah nak ditinggalkan. So kalau kita tinggalkan, ada yang akan mengutip, dan daripada harta tu juga dia memesongkan manusia, memesongkan hati kita, dan dalam sekejap masa saja disebabkan oleh harta dunia kita boleh berpaling arah. So itu yang version yang Kak Su pernah dengar lah sebenarnya. Tapi apapun, setiap orang akan dapat pengajaran yang mungkin sama ada sama ataupun berbeza dalam soal tadabbur ni, sebab itu adalah mukjizat Al-Quran, yang mana dia pengertian ataupun pengajaran yang kita ambil tu cukup luas. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz, terima kasih Cikgu Su atas soalan tu. Maknanya Samiri tu pengikut Fir'aun lah gitu ya? Dia Samiri adalah kaum Kipti, yang mana dia tergolong dalam keturunan Fir'aun. Bukanlah kata dia tu anak raja ke apa, tapi dia kan ada kaum-kaum kan. So dia tu, kalau katakan kaum Bani Israel adalah kaum Bani Israel. Jadi kalau katakan kaum Kipti ni ialah kelompok ataupun masyarakat ataupun kaum di bawah Fir'aun. Jadi yang mengikuti Nabi Musa bukan keseluruhannya Bani Israel, tapi ada juga kaum Kipti yang mana dia mengikuti Musa, yang kononnya dikatakan adalah pengikut Nabi Musa juga. Tapi setiap apa yang berlaku, Samiri adalah satu gambaran yang ataupun satu simbol yang mana kira macam duri dalam daging. Bukan nak kata duri dalam daging, tapi dia menyusup masuk dalam kaum Bani Israel untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Dia kira macam dalam ada mission dia sendirilah untuk menyesatkan dan membolak-balikkan ataupun mengucak-kacirkan kaum Bani Israel ni. So, Itu boleh saya tambah sikit boleh? silakan. Okey, di antara cara kita nak tadabbur lah mungkin lah. Saya diberi peringatan oleh Tuan Fazrul dan guru-guru yang lain. Antaranya, benar kita lihat pada posisi sirah
Tapi yang sebenarnya kita nak ambil pengajaran tu. Apa yang kita dapat daripada benar. Alim ulama pun ada pandangannya macam Kak Su bagi tahu. Itu benar. Ada berpandangan lemparan tu adalah hasil daripada pijakan kuda. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita serahlah pada alim ulama yang mentafsirkan pada ayat-ayat tersebut. Cuma apa pengajaran yang boleh kita ambil setelah kita mengetahui mungkin emas, mungkin pasir yang dilemparkan? Pengajarannya iaitu yang boleh saya highlightkan di sini, walaupun sekecil-kecil usaha kamu dalam membantu orang yang murka pada orang yang uh, orang yang bermaksiat pada Allah, orang yang akan jadi menzalimi pada Allah, walaupun sekecil-kecil hal kamu dalam usaha kamu dalam membantu mereka, pasti kamu akan dibinasakan juga. Itu nasihat untuk diri saya dan semua. Mungkin dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kita kalau dengar berkaitan dengan membantu ke jalan yang murka, maka kita kalau boleh elakkan semampu yang boleh. Sebab naas dia sangat menakutkan. Okey, sekadar itu saja untuk tambahan. Ya, terima kasih Ustaz. So sebenarnya kita tidaklah perlu untuk mengkaji terlalu detail, tapi apa yang perlu kita ambil sebenarnya adalah pengajaran. Cuma bila kita mengikuti sirah-sirah Nabi, kita dengar ustaz ataupun ustazah bercerita tentang kisah-kisah Nabi tu, dia memberikan satu kekaguman kepada kita yang membuatkan kita rasa tidak ada yang mustahil dalam perjalanan kehidupan kita. Allah membantu dengan mengirimkan malaikat ke dan sebagainya, dan especially zaman-zaman Nabi dulu penuh dengan mukjizat yang boleh dilihat. So yang tu yang paling penting ialah kita ambil pengajarannya, insya-Allah. Dan sebenarnya seronok kalau kita dengar kisah-kisah apa ni yang diceritakan ni. So kalau macam Kak Su kan Ustaz, Kak Su selalu juga ikuti Ustaz Adi Hidayat, lepas tu ada Ustaz Indonesia yang Ustaz Hamidun, kita tak ingat dah nama dia, tapi seronok sangat dengar, dan juga Ustaz Muin. So antara yang kita boleh ikutilah kisah-kisah tu. Dan sahabat-sahabat digalakkan juga untuk mungkin mencari kisah-kisah melalui YouTube tu yang di mana dikongsikan oleh ustaz-ustaz tu. Cukup menarik dan amat terkesan dengan kita. Alhamdulillah. So ada lagi ke sahabat-sahabat yang nak bertanya dengan ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kenalkan nama sebab nama yang Okey, saya Rosnani. Saya cuma nak tahu jika ada mana-mana platform yang saya boleh ikuti tadabbur atau kuliah ustaz secara online. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Rosnani. So Ustaz ada tak buat kuliah dekat mana-mana yang mungkin Ustaz ada kira macam secara online jugalah, mungkin ada live ke kan? So Puan Rosnani berminat untuk mengikuti kuliah Ustaz. Ada ke? Mungkin boleh Okey, kongsikan dengan minat juga. saya sebenarnya adalah seorang yang pemalu. Setakat ini itulah saya TikTok, saya memang tak buat TikTok. Bukan, maaf. Maksud tak buat tu, saya tidak pernah live di TikTok. Lepas tu hanya sekadar untuk secara offline. Tapi insya-Allah saya berhasrat, dakwah ni tidak boleh dah macam saya fikir dahulu, macam yang saya fikir sebelum ni. Dia kena disebarluaskan. Jadi mungkinlah tahun 2026 ni saya akan cuba cari buat secara online. Mungkin perkongsian secara TikTok ataupun FB tu lebih kerap. Sekali lagi saya beritahu, saya adalah seorang pemalu. Cuma 2026 ni mungkin saya cubalah untuk ke media sosial sikit. InsyaAllah. Akhir setakat itu saja. Okey, terima kasih Ustaz. So malu tu kena letak tepi Ustaz. Dakwah ni tak boleh malu ya. Pandai pula cakap. Benar. Okey.
InsyaAllah kalau Ustaz ada nanti, Ustaz akan umumkan dekat apa ni, atau mungkin kongsikan link tu dekat kita punya group, dan siapa-siapa yang berkelapangan dan ada masa untuk mengikuti Ustaz, boleh tekan link berkenaan. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Kami doakan supaya dipermudahkan urusan dan perjuangan Ustaz. So terima kasih kepada Pak Rosdani. Ada ke lagi yang nak berkongsi? Datuk masih ada ke? Tadi Datuk nak berkongsi kisah perjalanannya di Jepun. So seronok juga kalau dapat dengar perkongsian Datuk. Masih ada ke? Assalamualaikum. Kalau nak tanya satu soalan lagi boleh tak? Boleh. Yang InsyaAllah. tak berkaitan tapi saya tanya dulu kan nanti. Macam Tanya ni dah. ada student tanya saya. Kan cerita pasal Isra wal Mi'raj kan? Kan Rasulullah bertemu dengan para nabi kan? Ya. Okay, jadi soalan anak murid tu, Nabi yang Rasulullah bertemu tu hidup ke di lapisan-lapisan langit tu? Jadi saya tak reti nak jawab secara orang kata properly. Kalau ada yang alim ulama boleh tolong bagi pencerahan, saya sangat berbelah. Okey, Ustaz boleh bantu tak dengan Cikgu Tak Su punya soalan ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau jawapan saya ada kesilapan, tolong perbetulkan juga ya. Okey, kita kena faham Allah Maha Berkuasa. Jadi secara zahir ke secara macam mana tu, Allah boleh buat apa saja. Jadi saya berpegang Allah boleh buat apa saja. Jadi saya serahlah pada Allah balik pada jawapan mungkin yang terbaik. Dan kalaulah dikatakan secara roh ataupun jasad, tidak mustahil semua tu untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadikan pertemuan tersebut di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain secara jasad ke ataupun secara roh, itu tidak mustahil bagi Allah. Maknanya boleh berlaku. Okey, setakat itu dahululah jawapan. Okey, terima kasih Ustaz. Mungkin Cikgu Su boleh apa ni, sebab anak-anak murid Cikgu Su ni lah anak-anak murid sekolah rendah ke? Macam mana? Yang bertanya ni sekolah rendah. Kalau Quran tu kebanyakan dia bahasa lah kan. Tapi dia orang tak tanya lah soalan macam tu. Budak-budak dia suka tanya soalan kreatif. Kadang-kadang tergaman juga nak jawab tu. Ya betul. Yang kadang-kadang kanak-kanak cara kita nak berjawab tu mesti ada cara yang boleh mereka terima kan. So mungkin ada sahabat-sahabat yang ada apa ni, jawapan yang mungkin sesuai untuk kanak-kanak. Ada ke? Kita ada sahabat-sahabat yang mahir dekat sini. Ustazah-ustazah apa ni? Cikgu Nuraidah ke, Ustazah Wanoriah ke, kan? Boleh ke? Ya. Boleh. Saya mohon undur sekejap, boleh ke? Ya, boleh. Terima Minta kasih maaf Ustaz. semua minta maaf sebab ada kelas yang seterusnya. Ya. Terima kasih banyak-banyak Mohon maaf. Ustaz atas perkongsian. Assalamualaikum. Minta maaf semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau kata mungkin kita boleh tangguhkan soalan tu pada ustaz yang lain. Cuma kalau dari segi saya lah ya, Cikgu Su, kita cakap kata bila kita kematian, kita ada alam-alam yang mana di apa ni, dijanjikan oleh Allah, alam kubur dan sebagainya kan. So selepas kita kematian di dunia, akan ada satu alam yang mana kita akan dibangkitkan. So sebelum kita di apa ni di melangkah kepada mahsyar, ada satu alam yang mana kita Allah kumpulkan kita. Kalau kita orang biasa ni kita cakap alam kubur lah, tapi alam kubur tu bawah tanah. Tapi mungkin disebabkan oleh nabi-nabi, dia ditempatkan di tempat yang istimewa, iaitu di langit. So boleh cakap macam tu juga mungkin di dalam langit yang mana dia bersama dengan para malaikat. Di setiap lapisan langit tu ada ada malaikat-malaikat yang mana sedang beribadah kepada Allah. Dan di antara malaikat-malaikat tu ada manusia yang status mulia,
seperti para nabi, para rasul, yang mana mereka pada masa tu menjadi ketua kepada malaikat. Mungkin saya pernah dengar yang tu, cuma nak kena confirmkan dengan ustaz ataupun guru-guru yang lebih mahir, yang mana semasa lawatan Rasulullah ke Mi'raj, okey, kalau Isra' tu ialah perjalanan daripada daripada Mekah ke Masjidil Aqsa kan, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj tu ialah daripada bumi ke langit. So daripada perjalanan itu dia bertemu dengan nabi-nabi di setiap lapisan langit, dan nabi-nabi itu adalah nabi-nabi yang terpilih, yang mana akan membantu Rasulullah, yang telah membantu Rasulullah untuk melihat dan menjawab soalan-soalan ataupun kira macam Nabi Jibril pula. Nabi-nabi tersebut diceritakan oleh Jibril apabila Nabi Muhammad bertanya, seperti mana dia bertanya dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Sebab itulah kira macam tidak ada setengah Nabi tu tidak disebut pun di dalam tu. Contohnya seperti Nabi Isa ke kan, tak ada. Tapi boleh diterangkan kepada anak-anak tu bahawa mereka tu berada di dalam proses untuk menghadap Allah, kira macam sama macam kita ni hamba Allah yang hina, kita hamba Allah yang mana level kita mungkin di bawah, di dalam alam barzah. Alam barzah tu kita gambarkan sebab kita dah masuk ke bumi kan, dalam tanah, dan kita dihidupkan dalam satu alam yang mana tak boleh dilihat. Tak boleh dilihat. Sama juga kalau katakan di langit, mereka juga tak mampu dilihat. Tapi orang-orang yang istimewa ataupun hanya manusia yang istimewa seperti Rasulullah sahaja yang boleh bertemu dengan mereka. So nak dikatakan mereka hidup ataupun tidak masa tu, ya mereka hidup, tapi mungkin roh sahaja yang hidup, bukan jasad. So sebab kalau jasad kita tak pastilah, tapi ataupun mungkin tak payah cakap lah sama ada roh ataupun jasad, tapi mereka melalui satu alam yang berbeza dengan apa yang kita sedang jalani di dunia ni. Mungkin boleh cakap macam tu lah. So tak tahulah, wallahu alam. Apapun mungkin soalan tu Cikgu Su boleh tangguhkan bila kita jumpa dengan ustaz ataupun ustazah yang mana lebih berilmu dan lebih mahir lagi dalam menjawab soalan tentang Isra' Mi'raj. Mungkin boleh cuba tanya dengan Ustaz Muhammad juga kan, ataupun Ustaz Cikgu Nikde ke, Cikgu Nikmat ke kan. Boleh kemukakan sebab kita perlu menjawab soalan anak-anak ni dengan yang sebaik cara sebenarnya. Bagus sebenarnya bila mereka mempunyai rasa ingin tahu. Tapi kita perlu bijak dalam menangani soalan-soalan yang mereka buat tu supaya mereka berpuas hati, dan juga rasa ingin tahu mereka tu tidak terkubur. Sebab bermula daripada rasa ingin tahu itulah akan wujud satu keinginan untuk mendalami ilmu, insya-Allah. Kan kita doakan anak-anak yang sebegitu cerdas dan terus berusaha untuk memahami apa yang Allah sampaikan, insya-Allah. Okey, rasanya kita dah boleh akhiri majlis kita. Maaf banyak-banyak, cuma saya rasa macam terpanggil untuk ni, bukan nak mengambil alih Ustaz Abdul Manaf dalam memberi jawapan ke apa semua tu, tapi kita mengalu-alukan sesiapa saja yang merasa boleh membantu dalam soal ini, kita sama-sama kongsi kan. So adalah satu cara kita untuk berdakwah pada anak-anak tu, kena ada cara juga, insya-Allah. Dan dengan begitu, rasanya kita boleh akhiri majlis kita ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Mama Hamidah, Mama yang telah membimbing zikir pagi kita hari ini, kepada Ustazah juga yang telah berkongsi tadabbur, Ustazah Warahimah yang tadi telah menginfakkan suaranya untuk membacakan ayat yang kita tadabburkan hari ini, dan seterusnya kepada Ustaz lah yang sudi meluangkan masa, kepada sahabat-sahabat yang sudi mengemukakan soalan. Datuk tadi ada ingatkan nak tanya, nak suruh minta dia bercerita, tapi dia dah mungkin ada program yang perlu dilakukan di sana, dah keluar daripada Zoom.
Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi besok dengan Kak T. Kita doakan Kak T yang sedang menghadapi masalah dengan handphone tu dapat bersiaran bersama dengan kita besok pagi. Dan dengan itu kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan dengan itu juga saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini memberi manfaat dan pengajaran kepada kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terbaik sini.